Okey, kita sambung lagi untuk part akhir. So, apa jadi seterusnya? Ya, akhir tahun lalu, ketika Perhimpunan Agung Tahunan, satu usul telah diangkat dan disokong. Apa usul itu? Ia usul mencalonkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri PN dari Bersatu. Usul ini juga tidak dirunding dengan PAS dan parti-parti komponen yang lain. Malah dari berita yang dilaporkan, sebelum dibentang, usul ini juga tidak dibawa berbincang di dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Ini kesilapan yang fatal. Ini menunjukkan gaya kepimpinan Muhyiddin seolah-olah mengurus parti dari dalam bilik yang tersembunyi, bukan secara terbuka dan musyawarah. Ini saling tak tumpah dengan gaya politik pintu belakang, langkah Sheraton. Ramai mengatakan ini satu tindakan politik yang angkuh dan jauh dari memahami real politik. Kumpulan Muhyiddin ini tidak memahami. PAS mempunyai lebih banyak kerusi parlimen. PAS menyumbang majoriti sokongan akar umbi PN. PAS tidak pernah memberi cek kosong kepada Muhyiddin untuk buat suka hati. Dengan usul ini, Bersatu seolah-olah menghantar mesej, iaitu jawatan PM milik Bersatu sepenuhnya. Dari sudut PAS, ini satu penghinaan. Dari sudut pengundi, ini politik ilusi. Dan sekali lagi, Muhyiddin gagal memahami bahawa politik gabungan bukan soal siapa paling kuat di pentas, tetapi siapa paling diterima di meja rundingan. Kesilapan dan kelemahan Muhyiddin tidak berakhir di situ. PRN Sabah mendedahkan satu realiti yang lebih pahit. PN gagal membaca politik tempatan. Bersatu pulang dengan penuh aib. Manakala PAS mencipta sejarah dengan kemenangan kerusi sulungnya di Sabah. Tetapi yang paling mengecewakan bukan kekalahan itu. Yang paling mengecewakan ialah tiadanya pembetulan kepimpinan selepas kekalahan. Tiada postmortem terbuka. Tiada inisiatif serius membuat rombakan strategi. Tiada penilaian semula kepimpinan pusat. Pendek kata, tiada muhasabah dilakukan. Bagi PAS, ini bukti bahawa PN di bawah kepimpinan Muhyiddin, hala tuju PN dipandu oleh nostalgia beliau memimpin dengan syok sendiri, bukan berpandukan realiti politik semasa. Tak lama selepas itu, satu lagi kelemahan Muhyiddin terdedah. Krisis politik Perlis ialah titik tidak boleh undur. Pergolakan politik Perlis menjadi puncak kegagalan Muhyiddin menghormati rakan politik. Apabila Menteri Besar PAS meletak jawatan dan adun Bersatu mengambil alih, ia bukan sekadar pertukaran individu, ia pertukaran kepercayaan. PAS melihat ini sebagai pelanggaran persefahaman dan pengkhianatan rakan gabungan. Dan di mana Muhyiddin ketika krisis itu? Muhyiddin tidak bertindak sebagai pendamai, tidak menjadi pengimbang, tidak mempertahankan prinsip konsensus. Beliau gagal mengurus krisis dalam gabungan. Ini menjadi tanda beliau tidak fit sebagai calon PM. Oleh kerana kesilapan yang berterusan, akhirnya beliau meletak jawatan sebagai pengerusi PN. Ini bukanlah satu kejutan, ia pengakhiran yang dijangka. Peletakan jawatannya dilihat sebagai pengunduran kerana terpaksa, bukan merasa bertanggungjawab untuk memperbaiki kesilapan. PN tidak retak kerana PAS terlalu kuat. Tetapi PN retak kerana Muhyiddin gagal mengurus dan memandang rendah rakan yang lebih kuat daripadanya. Beliau salah membaca imbangan kuasa, memimpin secara unilateral dan beliau gagal membina konsensus. Sebaliknya, kepimpinan beliau dipandu oleh kumpulan kecil penyokong yang menggunakannya untuk kepentingan politik peribadi. Pergantungan yang keterlaluan dengan orang-orang di sekelilingnya akan menyebabkan beliau tersungkur. Ini adalah pattern bagi setiap pemimpin yang gagal memahami realiti politik. Sekalipun Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi PN, PN belum tentu boleh berjaya selagi Muhyiddin memimpin Bersatu. Selagi Muhyiddin memimpin Bersatu, Parti Bersatu akan menjadi duri dalam daging yang akan mengheret PN ke ruang kebencian rakyat. PN kini sudah retak menanti belah. Rakyat semakin bijak membaca naratif politik. Mana-mana pemimpin yang beria-ia mahukan jawatan akan tersungkur dengan cita-citanya. Ingat kawan-kawan, politik adalah tentang realiti rakyat, bukan realiti Tuan Penasihat. Sekian saja analisa politik kita. Jumpa lagi dalam ruangan Nalar Politik. Bye!